Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak review aku punya windshield baru lah. Okay, ini windshield daripada model XADV V2 V2. Yang ni dia lebih tinggi lah daripada windshield standard. Betul, dia lebih curve, nampak curve. Okay. Okay, ini kedudukan paling rendah. Okay, kat sini dia nampak lebih banyak lah. Baguslah sebab aku memang nak pasang Android player. Android player kat sini. Android Auto. Screen Android Auto kalau pasang kat sini memang ngam-ngam lah. Bila aku turun habis pun dia boleh masih lindung aku punya Android Auto. Okay, kita belanja sikit bila dia naik. Okay, ini paling tinggi Okay, kedudukan paling tinggi. Okay, kalau korang berminat, boleh tekan link yang aku affiliate kat atas ni. Okay, sampai situ sahajalah aku punya perkongsian. Okay, kita off. Okay, cun. Okay, Assalamualaikum.